Di padang pasir Baghdad, Raja Harun al-Rashid dan pengawal-pengawalnya pergi berburu. Mereka kehausan. Raja Harun al-Rashid berkata, andai Abu Nawas ada di sini, tentu dia dapat air. Tiba-tiba, Abu Nawas muncul menunggang kedai, membawa sebaldi air. Raja Harun al-Rashid berseru, Abu Nawas, dari mana air itu? Beri padaku. Abu Nawas menjawab, ampun tuanku, air ini berharga, saya tidak beri percuma. Raja Harun al-Rashid bertanya, berapa harganya? Abu Nawas menjawab, 1,000 dinar seteguk. Raja membeli air itu. Raja Harun al-Rashid minum dan tertawa. Abu Nawas, kau bijak. Air murah jadi mahal. Abu Nawas berkata, benar, tuanku. Nilai pada keperluannya. Jangan pandang rendah perkara kecil, kerana ia mungkin menyelamatkanmu.